Okey, alat mainan ni diperbuat daripada kotak. Lepas tu ni botol mineral kosong. Lepas tu yang kat dalam ni lidi. Lepas tu penutup botol. Lepas tu kat tepi ni sarang telur ataupun pelapik telur. Okey, sini saya print gambar dan untuk kanak-kanak buat collage menggunakan kulit telur. Melalui alat permainan yang saya cipta ni, kanak-kanak dapat melatih koordinasi mata, tangan. Kanak-kanak dapat menunjukkan daya usaha dan fokus sepanjang aktiviti ini dijalankan. Melalui aktiviti yang saya cipta ni, kanak-kanak tahulah bahan-bahan semula jadi yang ada, bahan-bahan kita semula. So dia memberi peluang untuk dia ingat semua behel-behel kita semula.